Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa masuk dulu dah pasang niat. Apalah Echa ni Kenapa dia ni? Apa masalah dia? Dia ni tak betul ke? Dia ni macam mana ke? Betul je. Ada ilmu pelik-pelik ni. Khurafat kot. Ni ajaran sesat lah ni. Tak ikut lah. Tapi cubalah masuk. Nak tengok macam mana. Tengok setinggi mana hebat dia ni. Dah masuk-masuk minta tolong tu ini. Beri salam cara baik apa semua. Saya terima dengan baik lagi. Saya masukkan. Umi terangkan. Umi didik, Umi nasihat, Umi ajar. Sampailah hati ada hamba-hamba yang terbuka. Ada hamba-hamba hati masih macam tu. Jenis yang tak baca, tak masuk, tak baca. Duduk je dalam grup. Ada juga yang jenis role. Ada juga yang jenis banyak bercakap. Tapi tak faham. Dia nak cerita hal dia je. Macam-macam jenis manusia. Tapi Umi tetap sabar. Bercakap. Menasihat. Alhamdulillah ramai yang terbuka. Ramai yang tersengguk. Baru tersedar. Selama ni dia tidur. Tapi sayang ada setengahnya keras kepala. Penting ke dunia dia je. Tak penting ke dunia lain. Baru nak memerlukan baru mencari. Baru nak guna barulah tersengguk. Macam itu. Nak mencari keperluan, nak terlepaskan sepit di kaki. Bila orang dah lepaskan dia gigit, dia kokoh orang. Macam itu. Macam umpama anjing. Kita selamatkan dia. Ada hari dia kekoh kita balik. Bukan nak membahasakan diri kau anjing. Tak. Ini pepatah orang tua. Kalau pepatah, adalah sebabnya. Adalah pengajarannya. Nak dengar memang pedih. Memang telinga bernanah kan. Tahulah manusia. Tak menghargai apa yang berada di depan mata. Contohnya tak menghargai suami lah. Selama dia jadi suami kita, kita tak menghargai dia sebagai seorang suami. Kita tak nampak kebaikan dia. Dia penat-penat pergi kerja, berpeluh jeruk di bawah panas. Kadang-kadang air pun tak minum, makan tak minum. Kena ke gastrik, kena ke angin, kena ke uluran, kena ke sakit kepala. Balik rumah bini, tengok laki tidur, prak. Bising lagi. Laki dah lah penat nak rehat. Dah bising kat suami macam tu. Macam mana nak hidup berkat? Bukan ke doa seorang isteri tu diangkat oleh Allah SWT? Dalam keadaan marah pula tu. Yang awak kata tu laki awak. Yang awak keji tu laki awak. Yang awak hina tu laki awak. Tadi awak kata macam mana suami nak sihat? Suami mendengar dengan telinga dia. Tiap-tiap hari. Bukan menanah sekali macam Echa cakap ni. Bernanah tiap-tiap hari telinga suami tu. Sabarnya suami. Memang suami menangkup. Kadang-kadang mencok lah itulah ini. Tapi kita tak faham. Jenis tak faham bahasa. Orang perempuan ni memang mudah lupa. Lupa setiap hari. Perempuan ni mudah lupa. Alasan? Oh, dah beranak banyak. Lupalah, tak ingat lah. Apa yang kau ingat? Yang kau ingat, semua keburukan. Oh, suami pakai duit aku tak bayar-bayar. Dia dah kahwin 30 tahun. Tak dapat apa pahala. Semua hilang, hangus. Dapat dosa pula yang kita kata tu suami kita. Lepas tu kita kata, malam-malam kita jilat. Kita kata, malam-malam kita sejuk, kita cari panas. Laki kita yang busuk-busuk tu jugalah memanaskan badan kita.
Tapi tak hargai lagi. Kadang ada yang duduk sampai dah 50 tahun dah umur. Masih tak sedar lagi. Padahal Allah sengguk dah tiap-tiap hari. Allah bagi terlanggar tembok. Allah bagi ini. Allah bagi tu. Allah bagi anak-anak gini. Allah bagi mak ayah gini. Allah bagi adik-adik gini. Allah libas lagi, libas lagi, libas lagi, libas lagi, libas lagi, libas lagi. Tapi kita tak sedar lagi. Apa yang kita sedar? Bila Allah bagi manis. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau hantarkan rezeki ni ya Allah. Nikmatnya aku ya Allah. Aku sangat memerlukan ya Allah. Memang betul-betul 500 ni aku dapat ya Allah. Engkau hantarkan rezeki ni ya Allah. Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Oh, time Allah memberi. Semua memuji. Bagaikan lupa diri. Memuji, terima kasih ya Allah. Kau bantarkan rezeki ni ya Allah. Duit ni ya Allah. Aku sangat memerlukan ya Allah. Aku sayang kat engkau ya Allah. I love you ya Allah. Masa Allah tak hantar rezeki? No, I love you. Tak ada love. Hilang. Tak ingat. Tak ada Allah depan mata. Time tengah susah. Carinya daku rindu kepadamu. Carinya daku rindu kepadamu. Tak sudikah engkau melihat, datang melihatku. Cewah. Masa tengah susah. Masa Allah bagi senang. Oh, thank you. I miss you, Allah. I miss you, Allah. Puji-puji Allah. Time Allah bagi harta. Umpama manusia lah. Kita nak dana, kerajaan bagi. Puji kerajaan. Kita nak bantuan, kerajaan bagi. Dengan ini diperintahkan pada hari raya tahun ini. Berbesar hati kerajaan mengumumkan. Semua dapat KWSP. Yeay! Kerajaan bagus. Kerajaan baik. Inilah kerajaan yang kita hendak. Macam tu juga Allah yang korang buat. Time Allah bagi, I love you Tuhan. I love you too. Aku sayang kepadamu. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Rajaku. Engkaulah tahtaku. Time Allah bagi dugaan. Kenapa aku sakit ni? Mana aku nak cari duit ni? Macam mana aku nak bayar bil api, bil air, makanan anak-anak sekolah semua ni? Lupa semua. Lupa Allah. Time kita tengah terdesak, kerajaan tak bantu. Kerajaan komunis. Kerajaan zalim. Menanggunglah kau ke akhirat nanti menjawab. Kerajaan tak betul. Kerajaan pemangkah benda yang sesat, ajaran yang tak betul. Semua kau yang betul. Sebab apa? Time kau senang, kau puji-puji Allah. Kau puji-puji sebab Allah bagi kau harta. Macam tu juga manusia. Bila manusia bagi kau harta, kau delek kat rumah dia. Kau baik, kau nak makan apa? Adik, akak masakkan. Nak makan apa sayang kawan mak? Semua kau sayang sebab orang tu bantu kau. Cuba orang tu tersepit. Orang tu tak mampu. Dan masa tu Allah setengah senyap, memerhati, memberi kau dugaan. Kau tak pandang pun. Manusia kau hina-hina. Kalau kerajaan tengah susah kau hina-hina. Kau tak ada pun mendoakan kerajaan. Sepatutnya bila kerajaan dalam keadaan susah, kerajaan dalam tak ada betul, semua ekonomi tak stabil, rakyat-rakyat semua tak okey. Kita bukan mentindas kerajaan. Tak kiralah kerajaan mana pun.
Sepatutnya kita mendoakan, buat solat hajat ramai-ramai, minta pertolongan mana kita mampu kita tolong dengan menaikkan nama negara kita. Tapi tak ada. Manusia tersepit baru teringat. Masa luas selalu dipuji-puji. Masa tengah tersepit selalu dimaki-maki. Macam tu juga dengan korang dengan Umi. Masa Umi memberi, kau puji-puji aku disanjung tinggi. Besok Umi tak mampu nak memberi lagi, Allah dah rampas ilmu-ilmu, Allah tak izinkan. Kau tengah sakit kuat, kau datang kepada Umi, kau minta tolong, Umi tak tolong. Masa tu kau sumpah seranah semua sungkup lengkap kepada aku. Umpama anjing tersepit menyalak. Oh, kerajaan gini. Oh, kau gini Umi. Kau tak boleh tolong aku. Kau sedar ni. Dulu aku tolong kau. Dulu aku bantu kau. Dulu aku menghargai kau. Gini. Habis semua. Habis semua. Habis semua. Habis semua. Habis semua. Habis semua amalan. Habis semua. Yang ikhlas jadi tak ikhlas. Yang tak ikhlas jadi tak ikhlas. Bagus pula orang yang senyap tak buat apa-apa. Oh, kerajaan macam itu dia senyap je. Oh, kerajaan macam ni. Oh, dia senyap je. Dia buat kehidupan dia. Dia usaha terbaik. Dia tak nyusahkan orang. Dalam senyap sebenarnya dia dah membantu kerajaan. Iaitu duduk senyap, kerajaan tenang. Kalau dia duduk bising, kerajaan tak tenang. Dalam senyap dia bantu. Macam tu. Time dah tersepit, oh aku menyesal hari tu. Kerajaan dah offer kat aku. Lepas tu aku tak nak. Time ni aku nak pergilah. Nak minta maaf. Alhamdulillah. Time tu kau perak-perak, kau menyalak macam kenapa. Kau kata ke dia. Lepas tu bila kau dah sesepit, kau kata nak minta maaf. Alhamdulillah. Manusia kita kena saling memaafkan. Memang aku maafkan. Memang kerajaan akan maafkan kita. Tapi, bila tersepit tak nak minta maaf. Tapi nak minta pertolongan. Itu yang susah. Jumpa dengan Allah, minta. Ya Allah, kau bagilah aku besok boleh bayar 10,000 ni ya Allah. Aku nak pergi Genting ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tapi perkataan, ya Allah maafkan aku. Kesalahan aku lepas-lepas ya Allah. Aku tak sedar ya Allah. Masa kau memberi aku kesenangan, aku tak ingat ya Allah. Masa aku tengah kesusahan sekarang, barulah aku teringatkanmu ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Macam tu juga kita tengah sakit. Tengah sakit baru kita ingat, oh nak sembahyang susah, nak tonggang-tonggek susah. Nak baca bismillah, suara pun tak boleh keluar. Tekak aku sakit, ya Allah. Dan tengah sihat, tak ada ingatnya. Tak ada ingat nak tonggak-tonggek, tak ada nak ingat bismillah. Pokok mana? Pokok tu. Tak apa. Saya pergi kejap lagi ambil kat rumah awak. Oh, pokok mana? Pokok bunga keladi. Oh, jap nanti saya ambil. Tak apa. Saya boleh angkat. InsyaAllah. Alah, 3 kilo je. Gagah angkat. Daripada rumah makcik tu, menyelang ke rumah Mak Peah, menyelang ke rumah Mak Tam, menyelang ke rumah Hani, menyelang ke rumah Barki, menyelang ke rumah Amira, menyelang ke rumah Mama Noh. Sampai rumah kita. Alhamdulillah sampai. Allah bagi kudrat. Allah bagi kudrat digunakan untuk dunia. Time tengah semayang, tak sampai 5 minit. Aduh, sakitnya pinggang. Aduh, sakitnya kaki. Aduh, sakitnya lutut. Semua sakit. Cuba mulut tu zikir. Aku sihat. Ya Allah, masa sakit kat lutut tu. Alhamdulillah ya Allah, aku sihat ya Allah. Ampunkan dosa aku. Mungkin lutut aku ni banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Mungkin aku banyak dosa ya Allah. Kau tak izinkan aku sembahyang ni sebab aku banyak dosa ya Allah. Bila kita tak banyak dosa, kita mudah sembahyang.
Yelah cukuplah sampai sini. Kau Umi berlatih banyak-banyak korang cakap aku bising. Bising mak angkat kan tak sama mak sendiri. Mak sendiri pun tak berani lah nak bising kat aku macam ni. Umi ni memang suka bising lah Umi Echa ni. Siapa tak dia ni? Apa kena-mengena dia dengan aku? Tak ada kena-mengena darah daging. Bagi kau. Bagi aku, engkau dah umpama anak aku darah daging aku pun. Tak adanya anak-anak angkat. Bagi aku anak sendiri dah. Aku dah bising suka hati aku. Memang perjuangan aku mengajar anak. Kalau nak dengar, dengar. Tak nak dengar dah. Nanti besok kau tersepit, kau patah balik. Umi maafkan. Tapi pagi yang dah keluar, Umi tak boleh nak terima untuk sementara waktu ni. Sebab Angah dah bersih dah. Aura kebanyakan dah bersih. Jangan disebabkan korang rasa korang nak patah balik, sesuka hati korang nak masuk, nak keluar. Ada waktu dia. Tunggulah masa Uda baru masuk nanti. Mohon masuk untuk grup Uda. Untuk grup sekarang, Angah semua dah banyak yang berubah. Umi tak nak kerana engkau setitik yang hitam, habis susu-susu yang putih semua. Sebab Umi dah buat mereka dah cukup komplit. Sekarang mereka nak penutup dah dekat umrah. Diorang dah kena bersedia dah. Doa banyak-banyak untuk bantu kami. Untuk nak bersihkan aura dia kat sana nak buat penutup. Sekarang bukan masanya untuk korang yang nak patah balik. Nak insap ni, nak masuk. Doalah banyak-banyak. Allah tolong korang direct. Umi tak boleh terima untuk sementara waktu ni kena tumpukan pada yang betul-betul nak berubah. Yang betul-betul nak berubah. Yang betul-betul nak berubah. Sebab apa kalau Umi ambil balik masuk, awak tak belajar daripada pangkal. Daripada bawah akar, awak tumbuh jadi sepohon yang besar, jadi buah. Alih-alih awak nak masuk, awak nak berbuah terus. Tak boleh. Awak tak kenal batang awak tak kenal akar awak tak kenal tanah awak tak tahu makanan awak apa, awak tak tahu kenapa awak berbuah. Awak rasa nikmat je. Nak makan petik, makan terus. Tak boleh. Tolong sabarlah ya. Tolong sabar. InsyaAllah doakan Umi. Buka yang Uda nanti. Uda tak tahu apa-apa lagi. Awak belajar daripada bawah balik semula dengan Uda. Tumpang dekat Uda. Tak payah malu lah. Nak ilmu kena jangan malu. Nak ilmu tu kena tadah. Kena tadah. Kena tadah. Jangan malu. Kalau malu tak dapat ilmu. Dah tahu buat kesilapan kan? Nak patah balik. Besok ada Angah yang patah balik. Besok ada Alung yang patah balik. Duduklah kat Uda. InsyaAllah. Selepas Umi balik daripada umrah. Selepas Umi buat penutup osbud. Masuklah awak. Sekarang dah buat nak tutup osbud. Kalau buat penutup nanti. Awak tak belajar daripada awal. Awak lari sekerat jalan dulu. Masuk darjah 1 balik lah. Macam tu. Jangan terbang muka. Orang lain dah darjah 3. Takkan awak nak lompat masuk darjah 3. Nanti tak cukup di dada. Tak cukup apa yang awak tak faham. Darjah 2 awak tak belajar. Darjah 1 pun awak tak belajar habis. Tak boleh. Awak kena masuk balik tadika. Macam tu. Maksudnya. Okey. Umi minta maaf. Untuk masa sekarang memang Umi tak ambil siapa-siapa. Nak masuk. Uda punya grup dah buka. InsyaAllah mesej sahaja. Nanti Umi akan masukkan grup Uda. Tunggulah selepas penutup Angah nanti. Penutup Angah bila? Hanya kuasa Allah. Allah je yang tahu.